Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak tengok kamera Ustaz. Okey. Salam tengok bawah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, first of all, terima kasih kerana sampai ke podcast kita lah. Kita punya podcast called Rob in Heart. Rob in Heart. Itu untuk Masjid Ahmad Ibrahim punya lah. You tahu kan Rob in Heart apa? Tak. Rob Apa tu? Rob in Heart tu kalau you perasan dia punya logo, dia ada raw dengan ada bar. Dia ada bentuk heart. So Rob in Heart tu maknanya Rob in Rob in Heart. Heart. Oh, masya-Allah. Faham. Interesting So Terus Ustaz berbual tak kenalkan tak siapa. Terus express betul. Alhamdulillah kita hari ini bersama dengan influencer atau pengaruh. Pengerahan. Jangan nervous. Terpengaruh Pengaruh. Influencer kira consider dia ada dia punya own follower lah. Masya-Allah. Nama dia iaitu Jufri Alwi. InsyaAllah. Thank you so much. Thank you kerana sudi menjemput saya yang tak ada ilmu ni. InsyaAllah datang ke sini. Humble sangat lah Jufri. Tapi bila kehadiran dia tu menyebabkan rasa kita ni terpencil. Betul, rasa kecil gitu. Pasal dia dah popular. Betul. Tak lah. Dia dah popular lain. Kita rasa kecil. Gitu. Oh. Ada janji lah pergi je. Ni Jufri Alwi. You your own self ada own podcast channel. Betul. Iaitu Oh ya ke? Berapa Ya. banyak follower? Follower Instagram ada 10 lebih, 10.5 I think. TikTok 40 lebih, 44-ish. Okey lah. Okay. Gitu-gitu je, tak amazing pun. As what I know, dulu tak ada punya content bukan untuk Islamik Dulu maksudnya Bila starting kira start to do media social. for me personal lah, yeah, personal. yeah. Sebelum Oyeka lah. Yes, correct. Sebelum Oyeka, my content semua kelakar actually lah. Kelakar. Saya suka buat video-video macam mari-mari. Kita kira macam parody lah benda tu. Kita parody mari. Pasal dulu background dia, saya kerja in that environment, banyak mari-mari lah. Terus terang cakap lah. So all my friends tu selalu ada dia punya lingo tau. So kita selalu tengok, kita absorb benda tu. So bila kita bikin balik macam benda tu kelakar. Tapi kawan-kawan semua cakap kau ni kelakar video-video tu. Sebelum kita mula video-video dakwah lah. Tapi tu I think video dakwah only mula 2 to 3 years ago. That was it was a big step, tapi tu selepas my own sister meninggal lah. Oh, kira from that pemergian arwah sister. Yeah, correct. Dan baru rasa berhijrah, terus buat konten sekali. Dia bukan lah. Dia actually bukan. Mulanya saya tak intend nak buat dakwah pun. Macam because kita tahu kita tak ada ilmu kan, kita tak ada background pun. So mulanya is kita rasa macam bulan Ramadan tahun tu, I wanted to this year kan, I want to pegang myself and aku nak solat 5 waktu and puasa full. Sebab usually puasa tak solat. Macam gitu. Dia macam the standard macam puasa je, tapi fardu tak solat tak apa. Kira maknanya puasa tu lesen untuk raya lah. Betul. Nanti kan dulu mak bapak cakap puasa satu hari, raya satu hari macam gitu kan. So on that year macam tu macam okay lah, aku want to have this, it's time for me to change lah. And then bila orang kakak meninggal tu, it made me, I just gonna give a shot lah, tak nak go on too much on that kan. I realised that macam, because kakak baru 40 tahun back then, so she's very young. So bila jenazah tu kat dalam liang lahat kat kaki yang kita taruh kan, kita rest kat kaki kan sebab kita taruh semiring dengan dia kan. Then I realised, ini if it was me, apa aku nak jawab kat sini ni? And sekarang Allah tunjukkan ni peringatan untuk kita dengan orang-orang ni semua. So that's why I start to change macam aku really need to change. So alhamdulillah, I think the point of time, so Allah ketemu saya dengan Ustaz Fadli Rosli. So I start to learn, I start to change lah. Nak buat konten dakwah tu mula-mulanya memang niat tu, I want dalam hati macam saya cakap apa aku boleh bikin dalam dunia ni sekarang yang boleh jadi amal jariah untuk aku. Apa strength aku? So okay, strength aku konten. Tapi takkan aku nak buat video Islamik, aku siapa nak bikin kan. So rasa macam malu tau, rasa macam. Tapi benda then I realise macam benda video-video macam starting tu was tutorial solat. Benda tu basic tau. Madi adas. Madi adas kan. Yes. So subscriber ni apa? Subscriber. Follow. Masya-Allah. Betul kan. So bila nak buat video tu, actually pada kita benda tu basic kan. Tapi bila kita post, kita mula I wanted to post kan, doa ya Allah, aku really nak buat ni untuk dakwah.
and aku nak buat ni untuk amal jariah aku, untuk selamatkan aku kat akhirat nanti, insyaAllah. So sampai okay, this one serious sampai pandang kiblat, baca Fatihah sebelum post tau, sebelum picit post. Padahal tak caption semua, dah sampai tu dah habis. Kenapa? Sebab takut orang akan menghukum. Pasal kau before this video pakai seluar pendek kan, tiba kau nak ajar, kau siapa nak ajar kan. So rasa tu takut tau. But I already vet through the video dengan ustaz, tanya ustaz, betul tak this everything yang aku buat ni ada tak salah? Dia kata okay bro, go je, kau just bismillah and go. So before that, I always as a content creator sebelum tu selalu nak pecahkan 1 million views, tak dapat. So macam apasal tapi bila post konten dakwah tu, itulah dia rezeki dengan dugaan at the same time lah. Dia pecah sampai 6 million. Masya-Allah. So that's the first yang dia ada tu macam ya Allah, macam so I realize okay, I think this is my calling lah. Allah nak kasih aku ni. Tapi of course dengan benda tu, kalau kita fikir deeper, benda tu pun menjadi dugaan juga. Yes, pasal benda tu akan doga you dah start to suka orang konten, orang like, orang share, orang cakap benda-benda baik, mana tak suka. Mesti benda tu can get to your head. So that's where you must always remember to renew your niat. Apa hadis yang mengatakan tentang niat, mulanya dengan niat apa? Dengan amal lebih niat. Yes, correct. So always pegang that thing and always nak kena renew. Sebab kadang-kadang kita starting niat memang baik, confirm 100%. Apa-apa kita bikin starting niat dia macam okay, aku memang buat ni untuk Allah ni kan. Tapi tu belum orang puji, orang belum sanjung, orang belum cakap benda baik. Lepas tu nanti jadi lain, buat video tu nanti pasal likes. Okay, ni nak sikit masa yang time the first few videos, bila dapat rasa 6 juta orang view ni semua, how's your kira? Actually yang benda dia tak rasa apa-apa. Tak rasa apa-apa. Dia macam alhamdulillah ke macam. Dan alhamdulillah ke macam you rasa bersyukur macam masya-Allah, this is, that means selama ni Allah memang craft you for this lah. This is what you're supposed to do. Tapi dia macam you ingatkan macam you kan on the high macam aku bagus buat video. Tak, dia actually zero. It's always like that macam, because I also was taught that dalam dunia ni ni dunia sementara. You will never feel dia punya eternal punya happiness. Kita macam kadang-kadang kita macam aku nak beli let's say jam mahal lah kan. Kita nak sangat kan, nampak mesti aku happy Tapi bila kita beli, apa kita rasa? Dia dah dapat, dah hilang. Dia macam itu hari pas lesen kereta. Pas lesen kereta sama macam je. kan. Aku ingatkan macam aku akan excited macam masya-Allah. Tak ada dia. So that reminds me lah. Kadang-kadang dia punya masa menunggu tu yang lebih intense daripada dia dah dapat Yes. Sebab kata Uncle Ben Uncle Ben itu apa? Spider-Man. With great power comes great responsibilities. Yes. So, tapi of course lah, benda ni bukan semua Spider-Man reference kan. Selit semua. At the end of the day, bukan benda ni semua indah lah. Betul, of course lah. Masa tu kena kecam juga? Tak. Of course. Kena? Ada. Kena juga? Ada. Oh sebab macam kenapa kau tiba-tiba gitu? Betul. Dia yang paling kasar dia datang daripada people around you. Yang close. Yes. Usually yang close akan komen, yang tak kenal macam bagus je lah budak ni dah kira buat Islamic content. Which is more painful lah. Kira macam alim ada ni. Kau tiba-tiba dulu kau pun geng-geng ni juga jahat, nakal-nakal, habis tiba-tiba sekarang nak buat dakwah, habis nak start ajar orang. I had that. So that was more painful lah. Tapi memang how you cope? Itu saya just try to ignore lah. Because I think itu adalah dugaan Allah nak test. Kau kata nak buat untuk aku kan. So video-video lama lagi. Ada. Saya nak tengok, tapi masalah nak try remove ada banyak lah. Dah tahu, also that time wife dah tegur lah. So video-video ni semua bila nak remove? Dan kita download dulu. Blackmail. Jangan macam gitu. Kira ya ke, lepas tu sekarang saya perasan yang Ustaz pun ada collaboration dengan masjid-masjid lain juga. Saya bukan ustaz lah. Sorry Jeffrey. Ingat kata dia tengok macam ustaz. Sorry. Jeffrey ada collaboration dengan masjid-masjid lain juga. Ada alhamdulillah lah. So far permulaan first collaboration dengan masjid dekat Bedok Al-Kaf Kampung Melayu. Itu first punya back then, I think last 2 years. It was very nerve-wracking sebab kita jadi moderator untuk Ustaz Ahmad Dari. Saya faham perasaan tu. Dia first kita tarik dia jadi moderator. Takut lah. Sebab kita ni bukan Islamically inclined atau ada knowledge tau.
So macam macam mana bahasa aku? Macam aku nak berbual dengan ustaz, tapi lagi kena ustaz legend. Betul. Dia dah otak dia bukan ustaz muda yang boleh sama frekuensi tau. So kita macam serious, the first one to me I was bad. Dia lepas jadi moderator je keluar kereta. Tak ada lah. Masya-Allah. Kita terus BMB datang tau. Masya-Allah. Rezeki. Tak ada. Belum ada lagi. InsyaAllah doakan. It's good. It's nice to see macam a lot of mosques are open to have collaborations dengan macam non-asatiza. Kita tahu, saya tahu macam I have no knowledge, tapi I know that there's people yang follow yang maybe dia boleh meraihkan benda tu nak jadi catalyst dengan masjid. Sebab usually orang ada have this fear of macam dengan masjid. Orang yang biasa tak ada macam tak ada background agama, untuk datang masjid benda tu tabu. Takut. Macam aku masuk, aku tak tahu ambil wuduk. So kalau aku ambil wuduk tempat wuduk, dia boleh dua je. Either orang bimbing aku atau orang kata, "Dik, tak ambil. Alamak, umur dah berapa ni, Dik?" So this is one thing I will share with people kan. Kalau this person yang datang ni, dia might take months tau. Cik, aku nak pergi masjid lah. Besok lah. Tak apa, nanti lah. Besok lah. So the process tu kita tak tahu berapa lama kan. Yang dia battle diri dia untuk bawa. Tapi bila dia dah finally pergi, macam tu pun dia nervous. It just takes one person untuk say these small words kan. And dia akan jauh. Betul. Semakin jauh. Betul. Sebab masjid ni sebenarnya memang orang baik, alhamdulillah tempat je lah. Tapi masjid juga adalah tempat untuk cuci benda-benda yang macam ni lah. Maknanya tempat kalau macam kita nak belajar sembahyang kat mana lagi, kat masjid. Nak tanya benda-benda, ambil wuduk ke benda kat masjid. Jadi so insya-Allah maknanya ada jangan rasa takutlah untuk datang masjid. Walaupun ada motor hijau yang blok kat depan, dia akan kena dia akan dipindahkan ke atas bumbung kan, macam Syakir ni. Betul. Itu pun ustaz dah berkira berlakon juga. Ada berlakon juga. Ustaz. Allah Syukri. Dah betul. Minta maaf. Terlepas pasal dia punya gaya ustaz. InsyaAllah satu hari ambil ARS. InsyaAllah. Saya masih tengah belajar lah. Alhamdulillah. Ada jugalah. Kira Jufri dah pandai berlakon juga. Kira ada the own podcast. Kira the name itself, kira kebanyakan orang kenal lah yang siapa yang dulu yang few early videos yang Jufri post dalam TikTok dan Instagram kan. Kalau Ustaz kalau macam bila time you dah start buat videos untuk dakwah in terms of like macam Islam punya content kan, bila you go on the ground, bila you tanya, kadang-kadang ada macam videos yang tanya orang, interviews, how do you see kita punya people lah in terms of macam Islamic knowledge? Okay. In general. Very good question of macam people also must can understand kenapa I do this kind of street interviews. Okay, the reason why I do in street interviews, to be honest, I just want to know apa level sekarang on the mass. Sekarang kita as a Singaporean, anak muda, if you see kan, I always try to cover anak muda Gen Z, orang yang millennial like my age, macam 30 lebih, and orang yang lebih tua. So kita tengok the understanding of different age group. So bila kita tanya yang, and the questions I ask is simple, macam syahadah dengan selawat. Rukun maybe susah sikit, maybe because kita one thing I realise, anak-anak Singapore, kita tak semua orang dapat pergi madrasah. Tak dapat rezeki tu untuk pergi madrasah. So banyak, bukan kata semua, tapi there are some yang perlu mengambil your own step bila dia dewasa untuk belajar. So benda tu macam for me lah, sorry I will just say, saya dulu tak tahu rukun Islam, rukun iman, macam tak faham tau. So bila kita tanya dan kita realise macam actually benda ni asas. Kenapa tak tahu so kita, that means kita, I feel like we need to do more to educate and make it more welcoming. And then one thing, orang-orang in public ni actually, they don't realise that actually masjid sama je kita. Kita manusia, kita macam Ustaz Zahil cakap yang orang tak semestinya orang datang masjid tu semua baik. Betul. Orang semua datang masjid nak jadi baik. Kan? Antara satu ni, kalau kita masjid, kita feel welcome for all the people to come in nak belajar. Alhamdulillah, saya dah suri-suri makin ramai yang akan dekat dengan masjid. Ya. They just need to take the first step and realise kita semua sama, kita bukan berbual bahasa alien kan. Dekat masjid tu sama je, apa khabar, macam okey lah kan. Normal. Cuma maybe dia punya perception tu pasal dulu pernah experience, atau macam maybe dulu zaman dulu dia different sikit lah. To me macam when I was younger, orang-orang masjid dulu keras sikit. Sekarang tak, sekarang dah more open. Sekarang ada podcast, masya-Allah kan, macam gini. So actually it's very good really. Betul. So, kalau macam
Jufri nak share ni, elakkan bercakap ustaz dan nak share ni. Kira kalau nak mengajak budak-budak muda ni ke masjid, what you can, okay, misalnya you interview, you nampak budak-budak ni nak ajak diorang ke masjid, what you gonna start macam Okay, I had this very same question I asked Mufti the current Mufti, current Mufti, because I had this event dekat ada masjid, aku lupa nama masjid tu. Saya, because I've done most events before where macam the post ni share semua bagus, like semua bagus, tapi kenapa aku still tak dapat garner that strong crowd? Why? So kita tanyalah Mufti kenapa So Mufti explain kan, kita sebagai masjid should do things yang bukan benda masjid dalam masjid. Faham tak? That means kita should do courses atau apa-apa fotografi dalam masjid. So kasih dia biasakan masuk masjid, benda tu rasa normal. Macam apa lah, bikin skateboard ni event ke, tapi masjid. Masjid main kampung ke, I don't know, something. So kasih diorang, asalkan diorang dapat masuk masjid, maybe that could be the first time dia tengok, oh itu tempat orang duduk, macam gitu dalam masjid macam gitu kan. Itu dia punya explanation Macam masjid kat Malaysia buat lah, yang diorang buat competition betul-betul tengah main game depan musola je. In that sense lah. Dulu I pernah buat satu program dulu masa time dekat dia punya program youth tu nama PSP. Apa tu? So PSP ni play, solat and pray PSP. So, play, solat, pray play, solat, pray. So one of the macam barang-barang yang diorang bawa tu macam mukhayyam, qiyamul lail gitu kat masjid. So buat kat masjid Firdaus So diorang bawa, antara barang-barang yang diorang boleh bawa is PSP. Interesting lah. Ya diorang main kasih diorang main game PSP. Zaman tu lah PSP punya time kan. So main PSP, lepas tu then semayang apa benda semua macam gitu lah. So diorang macam kita boleh buat actually Sekarang kan diorang macam main COD lah, main sekarang Switch kan, Switch. Yes, Switch. Actually boleh try atau mobile phones lah, mobile games semua sekarang banyak yang diorang boleh actually play together. So one of the ideas untuk siapa-siapa Aziza yang nak ajak Yufi kan datang kita boleh nanti boleh call ke apa ke, nanti ada commission nanti macam ni. Tak, dia panggil Jufri je lah, dia panggil Jufri je dia punya boleh kan? Boleh, insyaAllah. Jangan panggil Ustaz, panggil uncle. Budak-budak tak kena panggil uncle. Betul. Susah tu nak accept. Macam budak-budak umur even 18 years old pun dah panggil uncle tau. Uncle tu panggil aku. Kita dah icebreaker, dah kenal dengan Jufri banyak sikit sebanyak pasal dia punya podcast, dia punya hijrah, dia punya dia punya change from general content to Islamic content. The reason for kita ajak Jufri ni is pasal Tadabbur SG lah. So kita nak tanya Jufri dalam masa kira Jufri buat podcast ni semua, ada tak ayat-ayat Quran yang tersentuh sangat, I mean to your heart, reflection of it lah. Ada, bismillah. Satu ayat yang saya pegang daripada mulanya sampai sekarang is fa inna ma'al usri yusra lah. Sebab with hardship comes ease. Benda tu is something that kita nak kena pegang, because I went through a lot. I went through macam-macam dugaan lah. But setiap dugaan yang kita go through, lepas tu mesti ada kebaikan dia. And you only experience it lepas tu, and bila you dah experience kebaikan tu, you tak terfikir pun actually Allah test you back then. You lupa pun. Usually kebanyakan macam gitu. Macam bila Allah dah kasih you, let's say rezeki ke something lah, something yang you happy, you lupa yang actually Allah test before this, Allah test you ke? Kau lupa tapi before this problem yang Allah test you was the biggest problem in your world lah. Kan, you rasa macam beratnya. Tapi bila Allah dah kasih ringankan, and then you become stronger, and Allah berikan something else, and then you dah experience kan, you selalu lupa. Banyak kali I always went through that lah. So always pegang. So bila satu contoh yang kira betul-betul dugaan yang kira kena, terus bila after that you terfikir ada tak? Share lah sikit. Recent ke dah lama macam mana? Recent jangan lah. Dia lebih kurang lah. Dia lebih kurang. Okay. Bila kita buat content Islamic ni kan, as a non-asatiza, dia challenging tau. Sebab kita tahu kita tak ada ilmu, and kita at the end of the day, konsep Wayuka ni is actually kita ni I want to learn. So ustaz ada kat situ,
kita tanya ustaz soalan tu. So mulanya memang all the way macam buat fiqh, you know, very simple things lah. Hukum batal wudu kan, solat batal macam mana, apa rukun, whatever lah kan. Tapi bila kita dah go deeper sikit, dia ada orang-orang yang akan challenge you. Pasal one thing is, dalam Islam of course dia ada khilaf ulama on certain things kan, which on a general basis ground, orang yang baru belajar agama dia tak faham. So, and dia akan confusekan orang. So macam keluarkan satu benda ni, kita release kan, habis orang kata oh ini tak boleh, dulu macam Rasulullah tak bikin macam gini, macam gini. So dia akan attack. Kadang-kadang you macam, aku buat baik aku salah, aku buat jahat lagi aku salah, so kau nak apa actually ni? So itu benda tu actually, so once in a while dia nampak macam you can push aside, tapi when it becomes so many, you kacau tau, kacau mental. So the attack is what, face to face, message? Tak, semua is comment. So how you overcome? Usually I will always rant dekat Ustaz luar, Ustaz Khairul. Ustaz Anwar Jigi, Khairul Anwar. So I always macam aku nak bilang kau benda lah, dia send gini. So macam salah ke? Kira luahkan apa yang tak pedam. It's better to correct. Daripada kita first, betul. because at the end of the day kita nak kena also muhasabah also. And salah tak? Betul ke aku share ni? So kita tanya balik Ustaz. So bila kita rant, dia punya anger daripada sini dia turun. Rather than you respond terus. You respond terus memang dia akan makin api. Yes. So that is, kita tak boleh react, instant reaction. Betul. Dia nak kena, memang kita perlukan macam tukang penasihat. Ada word lah. Friend. Tempat yang untuk kita luahkan, whereby dia pun boleh membantu dalam menenangkan situasi, whereby bila kita dah tenang sikit kepala otak kita tu, kita punya action pun lebih tersusun lah. So memang gitulah. Kalau macam yourself, ada tak macam pengalaman yang dugaan macam susah kan, macam tadi selalu Jeffrey, susah nak datang kerja Ustaz. Jeffrey tu lah, Selalu susah nak datang kerja. bila dia susah nak datang kerja, susah juga kat aku ni. Bila dia datang, senang sikit. Mana ni tak timbul, tak datang ke? Macam ni hari podcast ni. Ni kena ni. Last minute ni. Tapi senang, susah yang kau, senang yang aku. Betul. Inilah Hashim ni. Yalah, betul. Apa lagi Ustaz nak tanya? Okay, kalau macam tadi fa'innamal usri yusra, maknanya daripada lepas susah tu ada kesenangannya. Tapi bila time macam bila time you rasa susah tu kan, bila time you luahkan selain daripada kepada teman-teman, bila you luahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan dekat tempat sujud tu, how you punya heart feel? Okay, this is another very good question lah. Ustaz kan selalu tell me jangan overshare. So saya takut dia nak kau Ustaz dulu. Ya, Ustaz kata macam, Jom, actually kau dah went too far. Kau jangan bilang banyak sangat. Okay, mana yang boleh? Okay. Mana yang boleh? Whenever had one thing, bila masalah datang kan, saya bersyukur sangat Allah berikan saya iman, kasih saya Islam dalam hati ni. The first thing I want to do kan is solat. Solat taubat atau macam istikharah, macam minta ya Allah, and you just speak your heart, macam you just stay in your, I will stay in my sujud selama mana I want, and you just talk to your creator, because at the end Allah je boleh tolong you. Actually, to be honest, in this world Allah je boleh tolong you. So having that kan, nanti bila you dah habis solat tu and you sambung dengan zikir, you know, you will feel the whole weight jatuh. Actually pada tengah sujud tu, berbual tu dia dah jatuh. Dia jatuh. Cuma next course of action, of course, barulah kita tanya Ustaz atau tanya members macam tu. InsyaAllah. Kira ni bagus tips siapa yang nak try boleh cuba. Ya. Sebab emotionally, bila dengan Allah SWT, physically lah. Ya. Tapi emotionally, hati ni kadang-kadang dia boleh membuatkan seorang tu boleh jadi depressed kalau dia tak dapat control himself. So kalau dia memang kepada siapa kalau kita nak minta kalau tak dengan Allah SWT. So memang kira maknanya that's the right approach lah for us actually, for all the listeners and viewers. Kalau you all ada masalah whatever, kadang-kadang kita nak berbual dengan kawan, syukur Alhamdulillah ada member boleh berbual. Ustaz pula tu ada orang tak ada. Betul. Dia seorang je layan sendiri. Betul. Dia nak cakap dengan siapa? Nak cakap dengan kawan tak layan. Nak cakap dengan dia tak layan. Nak cakap dengan member, alah kau lembek lah kan. Macam itu. Dengan siapa nak minta? Dengan Allah SWT. Itulah paling tak apa. So macam tadi Jufri cakap sujud kan,
sujud lah, ngadu lah. Itulah tempat yang the one thing I realise macam banyak orang bila dia dalam kesusahan kita cakap dia solat, dia akan macam retaliate tau. Which I went through before. Back then lah kita bersolat kan, macam kau tak faham lah kan. Betul kita bila dalam kesusahan, mak apa kan, kau solat lah, mesti ada masalah, mesti kau can get better. But this me telling everybody because this is based on apa experience lah. You have to try dulu satu kali kan. Just space out on your own. You just solat and you sujud. Every sujud kita dah solat tu berapa rakaat, every rakaat ada 2 sujud. You can talk in every sujud kan. So you talk, you luahkan, nanti you will see everything. But at the end of the day, kau takkan tahu if you didn't try. You need to try lah. So go, tak rugi apa kan. Kalau buat bukannya rugi. So every time solat kena bayar $10, tak ada, free kan benda tu kan. So buatlah, then baru insyaAllah Allah akan Dia cakap pasal solat kena dapat $10, Ustaz pernah cakap kalau solat dapat duit semua orang dapat ribut lah pasal CDC voucher. Itu aku tanya dia kesusahan. So far dalam your experience ni, bila dah start the Oyeka ni semua, ada yang good feedback tak? Good feedback alhamdulillah lah, okey lah. Pasal selain daripada kita buat podcast, every Sunday kita buat kelas Fardu Ain dengan Ustaz Kai. So macam I think because this is what kita always share dalam podcast. Podcast kita 30 minit. Oh, okay. Dalam satu bab tu you cannot cover everything. Kan? Especially macam bab fiqh, macam hukum, macam halal haram, macam people always macam yang let's say kita cakap pasal khinzir kan. Itu haram. Tapi dia tak semestinya haram all the way. Khinzir tu apa? Saya tak tahu. Kan macam lah. Kan bila kita kan macam mengatakan tentang binatang tu lah kan. Babi lah. Haram, tapi tak in all situations dia haram. So kita nak kena explain tu besar. So kalau kita setakat cakap babi haram, dan orang akan just take satu benda je, padahal itu benda tu besar. So dalam kelas Fardu Ain tu, nanti kita pakai kitab, kita pakai 2 kitab lah, Ta'lim al-Muta'alim dengan Sendi Agama. So bab fiqh, tasawuf, tauhid, dengan nextnya tu Ta'lim al-Muta'alim tu more to adab lah, on adab. So and in the classes, you can at any point of time, you just type any question you have. Tak kena main kelas boleh. So you just share. So that one is to me I love it lah. I love that class pasal I also am learning. I'm just not moderating pun. I'm actually also learning. It's just that duduk sebelah ustaz lah. Lain semua because it's through Zoom. Every Sunday. So the good feedback is from there lah. So I enjoy lah bila orang also dapat belajar apa yang kita belajar. Kelas berapa orang masuk? Bagilah so far paling taklah ramai sangat. Tapi paling banyak pun 40. Oh, alhamdulillah. Dapat 40 kira sampai juga dia ramai yang dapat ilmu sebab kalau 40 lah, tapi dalam 40 tu nanti dia cakap dekat anak-anak dia ilmu tu tersebar. Alhamdulillah. Rekod tak masuk? Tak. Oh, dia satu dia very easy lagi. Dia bukan orang tanya suruh record. Saya banyak sangat dalam tangan saya. So just to share with everybody, every Oyeka ni semua, kebanyakan ni semua saya edit sendiri. Saya ada satu editor. Dia editor ni untuk edit YouTube saja. But all the reels, all the posting, everything I do myself. So my hands are filled because I have other things also. Selain daripada macam Oyeka, I do my personal content and everything. So kalau nak handlekan dengan kelas Fardu Ain punya recording kan, dia susah lah. There's a lot of things. Ini antara satu kesusahan insyaAllah. Nanti satu hari orang datang dengan podcast ni, orang datang tu dah ada kesenangan dia insyaAllah. Walaupun kan daripada ayat simple tu, Inna ma'al usri yusra, tak banyak pun kan. Inna ma'al usri yusra. Apa susah senang. Maknanya Allah memang dah standby kan kita untuk prepare ataupun untuk menerima sebarang macam ujian daripada Allah SWT, sebab Allah Ta'ala tahulah yang kita boleh handle. Kita boleh handle, dan Allah Ta'ala macam sentiasa berikan kata tu moral support dengan kalau lepas susah insya-Allah senang, tapi dia punya syarat itu nak kena dampingkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. I think just nak add on sikit lah satu point setiap kali I'm always reminded by my friends. Sometimes yang kawan yang remind ni dia bukan orang Islamik, tapi they say the right things. So every dalam kesusahan yang I went through kan, kita mesti nanti always receive macam friends yang macam remind, kau ingat je walaupun orang kutuk atau apa kan, itu pun datang dari Allah juga. So kau ingat everything comes from the creator. So from there kau tahu
Dia cakap Melayu. Kawan saya Melayu. Non Islamic, bukan non race. Bukan nak Malay. Non Malay. Islamic. Dia cakap Melayu. So kita tahu yang semua benda yang baik atau buruk pun datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So bila you tahu your creator send you this problem, why? Then you start to think back. You start to muhasabah. Then mesti ada khair selepas ni. So you will feel lighter tau. Allah send you something, takkan kau nak mengamuk. Kan your creator macam mak bapak kau kasih kau ni something, takkan kita nak marah kan? Macam gitulah. Allah pun tak uji tahap orang seorang tu, dia tengok macam mana kita boleh mampu. Betul. So that's why Allah Ta'ala Maha mengetahui yang you boleh datang jadi. Kena lagi sekali. Dah 2 kali kan. Nyaris nak balik. Janganlah gitu. Masya-Allah. Okey, masih boleh ada lagi 2-3 soalan kalau ustaz ada. Boleh tanya Jufri pasal dia punya podcast. Habis bila start berlakon ni ada kena kecam juga ke? Tak. Pasal nampak lain tau, pasal selalu duduk. Bila dah start berdiri, kena berbual. Tak adalah, because just beri background sikit saya mula dalam media. Saya dulu model. Lepas model saya berlakon, saya penyanyi. Saya pernah buat teater. Penyanyi Anugerah? Bukan. Saya ada lagu sendiri lah, kalau check Spotify dia lah. Nama Jufri ada lah. Saya buat 5 songs. So I was a singing artist lah back then. Sebelum TikTok hidup. So dulu lagu Kelas Suria selalu. Masya Allah. Agaknya pernah dengar tu off agaknya. Betul. Tengok Adi Muhammad ni lagi. Dulu petang-petang Suria ada this macam jukebox. Nanti pukul 5 petang itu dia akan play music videos. So dia play macam itu. So back then I always sing pergi Malaysia pun nyanyi. Ada dekat macam tu Pasir Gudang, untuk stadium. Those kind of concert semua ada lah back then lah. So berlakon ada juga. Saya ada macam pelakon teater atau macam supporting acting atau supporting dekat drama-drama Singapore ada juga. Yang jalan kat belakang blur Pokok. Sebelum ending nak tanya sikit lah. Boleh, silakan. Kira ni my opinion Okay. Actually I tengok some of your videos lah. Alhamdulillah kira macam orang nak jadi baik pun boleh tengok. Kira orang dah baik pun boleh tengok. Kira actually just to compliment ni, kira alhamdulillah lah. Ada juga yang kira orang ketengahkan, walaupun masjid dah buat, ada juga orang-orang yang tak bukan Asasiza pun buat. I mean ada a few also ada influencers also starting lah, kira pun orang pun ada orang punya own Musra pun kami, orang punya own yang keluar nama keluar own podcast lah yang kira waktu Islamik lah. Which kita masjid pun alhamdulillah kira ada orang ketengahkan isu-isu untuk orang lebih menjadi lebih baik. Betul. And sekarang macam ilmu agama tu very easily accessible lah. Yes, correct. Kita on our side hope that Jufri can just as much you can do with this type of content, just proceed. Bagi kita tak, kalau orang komen macam Jufri pun cakap, biarkanlah orang condemn ke apa. Tapi for us, kita hope all the best for you, for your own podcast. Ustaz nak sampaikan? Kerana Allah dan Rasul je lah. Betul. Kerana Allah dan Rasul, insya-Allah bila kita buat ni Allah Taala akan bantu. Dan kalau kita macam you punya apa tu nama dia, collaboration dengan masjid-masjid yang lain semua, keep it up lah, teruskan. Dan yang kita doakan yang terbaik. Apa yang kita boleh tambah sikit lebih kurang masjid jangan rasa tabu, datang saja. Insya-Allah alhamdulillah kebanyakan daripada masjid di Singapura dan masjid-masjid lain sebenarnya lah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Baginda Rasulullah SAW untuk sentiasa menerima sesiapa saja masjid. Dan insya-Allah kalau ada pun yang macam perangai, itu perangai dia, bukan masjid. Betul. Maksudnya satu kalau macam kalau macam yang tak reti nak solat ke apa, datang ambil wuduk, dapatkan pahala wuduk pun dah bagus. Correct. Datang wuduk je dulu, tak apa sih. Nanti pelan-pelan lah kita ajar. Siapa nampak imam-imam ke apa kat sana, tanya je. Tanya, tak tanya memang tak tahu lah. Betul. Tanya je insya-Allah. So dekat Masjid Ahmad Ibrahim pun kalau siapa yang ke Masjid Ahmad Ibrahim lah, masjid-masjid dia pun ada juga. Kalau ke Masjid Ahmad Ibrahim insya-Allah tempat dia macam tenang sikit, dekat, rasa macam kampung sikit. Kampung subuh. Ayam kan? Ayam, aircon. Betul. Sempat aku advertise. Aircon penting lah. Jangan lupa. Orang suka pergi masjid pasal aircon. Awak guna aircon, jangan pandang luar. Dalam je ada aircon. Yes, insya-Allah. Insya-Allah.
So betul lah, terima kasih sekali lagi. Thank you so much Terima kasih, Terima kasih ya. Kita pun belajar juga Yeah. much. Thanks for the compliment pasal kita punya dynamic and chemistry. Boleh. Lain kali boleh buat lagi lah. Boleh. Dia kena Inna ma'al usri yusra. Hashim is apa? Your hardship my ease. Ini panggil Ustaz yang satu lah. Boleh. Dia kata tak boleh ramai, nanti mic tak ada tempat lagi nak letak. Alhamdulillah. Okay, dari itu Jufri Alwi, kita ucapkan terima kasih banyak meluangkan masa datang ke masjid untuk merekodkan satu episod podcast Tadabbur SG. Dari itu Ustaz, sebelum kita ending, So insyaAllah sekali lagi ucapkan terima kasih dan terima kasih kepada kedua-duanya. Dan insyaAllah kepada penonton, kalau nak tengok Rob bin Had punya episod yang lama-lama, boleh just go to our YouTube. Kat situ ada episod yang lepas-lepas, yang first punya, masa baru-baru keluar punya, yang time dia first time jadi dia forum perdana punya podcaster. Orang berdana. serius. Tak Ustaz. Keras je. Ustaz tak bilang macam nak relax santai. Sampai 2 kali rekod tau pun sama juga. Aduh, dia tak train. Relate je. Takkan jadi alhamdulillah. Okay, kita nak ending. Okay, Jufri last kata-kata. Kata-kata kata atau $50 bukan? Dia bukan yang macam pakcik kata-kata hari ni. Bukan. Oh, kata-kata. Saya tak ada kata-kata lah. Tapi kalau kita nak kata balik back to apa topik tadi tu yang masjid atau macam pada siapa lah yang baru nak belajar lah. I think this is more towards my people that follows in my account. Malu bertanya sesat jalan. Jangan malu. At the end of the day, you fokus on your niat. Kita nak cari Allah kenapa? Adakah kita cari Allah untuk orang lain atau untuk diri sendiri? Because at the end of the day, kita tak tahu bila kita akan mati lah. So jangan nak tunggu. Stop procrastinating. InsyaAllah besok. Kalau besok tak ada, tanya besok malam kadang tak ada. So kita nak kena ingat macam itu. Take that time. Bila you rasa tergerak untuk belajar ilmu agama atau untuk belajar solat kan, as simple as solat atau wudu, itu datang daripada Allah, detik di hati itu. So fikir, ya Allah, jangan kasih aku something ni. Everything comes from Allah. Benda yang baik tu Allah yang kasih you dalam hati tu. So jangan rugi kalau you tak grab. Betul. Sebab apa yang Allah beritahu Allah kita ada benda. Betul. Allah tak pernah salah kasih. Betul. Kita je yang salah pilih. Betul. Masya-Allah. Kekurangan datang dari kita lah. Kekurangan datang dari kita. Itu lagi deep Ustaz. Okay lah, dari itu kita akhiri dengan podcast ni. Banyak terima kasih Jufri Alwi. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Dari itu wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.